Assalamualaikum, nama saya Yusuf bin Muhammad Saufi. Saya ajar kamu semua nak pakai glove motor ni. Glove motor ni bertahan dengan dia punya ni. Mesti nak pakai kan? Jadi dia ni dengan ni. Dia kalau naik motor bahaya nanti terjatuh kalau ada langgar. Saya pernah nampak dia lalu sini, lepas tu kereta langgar dia. Saya tak tengok kiri kanan depan belakang. Jadi kalau orang besar dia kena buka kat sini. Sini tempat dia. Nampak kan? Kat situ. Okay, jadi kita terus pakai sini. Tengok cek dulu okey ke tak. Kalau rasa tak betul, kalau betul macam ni. Tengok tangan. Betul. Macam tu. Tak. Yang ni pun sama macam tu. Yang ni kat situ. Yang ni buka. Tengok kiri kanan, depan belakang. Nanti kalau tak tengok kiri kanan, yang ni kan motor ni kereta selangkah. Mati. Nalida. Nanti kalau tak tahu, tante isteri tu tak. Tante isteri tu tak maafkan awak punya dosa. Tengok macam ni. Saya pun macam tu. Yang ni tutup. Tutup. Kita mari pilih. Macam ni. Ni kan motor. Macam saya naik motor. Yang ni tempat buka dia. Kita duduk kat sini. Kita duduk kat sini. Macam yang ni tempat diam. Macam ni macam ni. Tak rasa apa pun. Tak sakit. Tapi pakai motor pakai helmet. Yang ni cerita pasal helmet pula. Ya. Jangan sekali. Terus hidup. Saya sampai helmet. Kalau orang nak beli. Sekejap saya tanya ajar saya dulu. Ajar saya beli yang ni dekat KL. Nama kedai tu Laser. Sekejap saya masukkan yang ni untuk nanti macam ni dia boleh tutup. Tu kan? Mana tak nampak macam tu. Sekejap. Dia macam tu. Tu tengok dekat sini. Okey. Sekejap saya nak tanya tempat ni yang gelap dekat mati. Tunggu situ. Nak gelap kan dia. Macam ni. Kalau nak bagi mata kat situ, yang tengok ni. Bawah. Okey, kita buat macam ni. Buka. Yang ni kita todak. Pakai tangan. Macam tu. Macam tu. Tapi kalau kita nak pakai, kita try. Kita pakai. Buka dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ya Allah. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Jadi hari ini macam tu. Letakkan dekat sini. Okey. Tutup ni. Tadi kita tekan kat mana? Sekejap boleh buka kat situ sendiri. Macam tu. Kak. Contoh macam motor tengah naik. Tengah naik. Bulat juga. Rasa bulat. Nampakkan mata. Tapi kalau ayah habuk masuk dalam mata, tutup. Tapi kalau dia boleh macam tu, kita tutup macam ni. Macam ni. Atau dia buka macam ni. Tak nampak juga. Rasa berat kat laser ni. Boleh tahan. Boleh je kalau buka. Kalau buka ni, macam ni motor. Yang motor. Lepas tu terjatuh. Tangan ni. Tak rasa. Tak sakit. Jadi kalau dah sampai, tekan dekat tongkat tu, letak kat sini. Lepas tu yang ni buka. Boleh je kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Tak sakit. Boleh tahan. Tinggal nak buka. Sakit. Lepas tu, rasakan sakit dan hati. Sakit. Orang beli dah kat laser. Nama kedai kat dekat laser. Cari laser. Laser mana? Nanti nampak. Susah. Sakit dia. Jadi, jap. Jap. Nama dekat Gombak. Gombak yang ni, gedung ni. Nama kedai tu Superbike. Saya bayar ayah saya. Cantik kan? Nanti nampak yang ni. Sekejap yang lain-lain. Bukan macam ni. Lain lah. Lain. Nanti saya cerita pasal nanti. Hari Selasa nanti atau hari Jumaat nanti, bila-bila nanti saya free, saya akan tunjuk pasal topi pula. Topi orang besar. Okey. Itulah saya punya video. Nanti tengoklah saya punya video, like dan subscribe. Okey, macam tu. Assalamualaikum. Bye.